Okay, sambung part tu. Aku nak tunjuk kat korang restoran yang ada dekat resort ni. Dia ada serve untuk makan tengah hari, makan malam, makan pagi, sarapan. Okay, restoran dia dekat tingkat 3. Korang kena naik dekat blok kedua ni, tingkat 3. And then kat signage ni korang nampak kan, dia dah tunjuk Lifa Laise Restaurant dekat seberang Jambatan Kayu ni. Lepas ni nampak lah ada kolam. Lepas tu jalan depan sikit, nanti dah nampak dah. Ni depan ni restoran Lifa Laise tu. Dia ada 2 tingkat. Satu tingkat atas kalau nak makan outdoor, tingkat bawah. Tingkat bawah dia macam ni, vibe kat dalam dia kayu-kayu sikit, cantik macam tu. Nampak sejuk je sebab berview kan, bukit-bukit macam ni, cantik view dia. Dia punya menu makan. Ini ada Thai food, Western food. Minuman dia Lifa Laise drink menu semua halal ya. Cantiknya cawan dia. Harga dia pun murah je. Tak mahal lah. Strawberry soda. Strawberry soda dia sedap. Mango shake. Tawa. Orange juice. Watermelon. Dia memang pure buah. Thai omelette. Chicken fried rice. Tom yam udang, nasi goreng kosong. Pakapau ayam. Ni pakapau daging. Ni dessert yang paling best seller dekat restoran ni, tapi lupa nama dia apa. Ni pakapau daging. Sedap. Ni tom yam. Sedap men. Sedap gila. Ini dia punya dessert. Dia senyang, dia macam bubur. Bismillah. Sedap. Omelette biasa. Omelette lembut. Malam makan sendiri. Tak ada fikir. Harga lebih kurang kat luar. Okay, dan habis makan, so jomlah kita naik tingkat 3 bilik kita kat atas tu. Okay, next day punya sarapan. This is the view, the vibe dalam restoran. Pagi-pagi macam ni lah. So this is apa yang diorang serve dekat atas buffet table. Kita ada punch drink macam ni. Ada orange juice, guava juice. Lepas tu kita ada juga coffee, customized coffee. Jangan risau nak manis boleh, tak nak manis boleh. Lepas tu kita ada juga macam extra sambal macam tu. Lepas tu ada soup. Okay, yang ini omelette, customized juga. Kalau nak omelette scramble boleh, sunny side up boleh. Lepas tu kita ada cereal, kita ada oats. Lepas tu series of cereal. Oh, kat sini ada jeruk, ada dried fruit. Lepas tu ada yogurt dah siap topping ada, yogurt kosong pun ada, strawberry ada, blueberry ada. Lepas kita ada salad buah, kita ada buah papaya, buah banana, grape, macam-macam lah series of buah. Dessert Thailand. And kat sini boleh juga customize sandwich, nak customize salad. Ni ada dia punya sauce dia, ada filling dia. Lepas tu kalau korang nak heavy sikit, dia ada juga pad thai, dia ada baked potato and cheese, dia ada juga green curry kalau korang nak makan dengan nasi, and this one also kalau nak makan dengan nasi. Untuk bahagian pastry pula, korang boleh tengok sendirilah, ada macam-macam muffin, ada roti, ada pastry, sourdough ada, pané chocolat ada, roti biasa, roti bakar korang boleh buat. Lepas ni aku buat kopi untuk sendiri yang berhadnya minum. And then this is our breakfast. So kita makan-makan lah dulu. Memang meriah ya breakfast dia. Yang penting halal dan toyiban, sebab kita malas nak fikir pagi-pagi nak cari makanan halal dekat mana kan. Senang kat hotel dah halal. First ni plate yang pertama adalah this one, pastry and dessert and scrambled egg. This is the first set. Nanti kita tambah lagi. Jom makan. Okay, dan sarapan dekat host ni, dekat Lifa Laise Restaurant. And then we gonna going back to the airport, balik Malaysia guys. Tapi sebelum balik Malaysia kita kena ambil gambar dulu dekat sini. Hotel ni lawa. Ni lawa.